Assalamualaikum guys. Bagaimana cara dia untuk kita check tiers kita dekat Shopee daripada level klasik sampailah ke platinum. Okay, so pertama sekali korang buka dulu apps Shopee korang. Kemudian dekat sebahagian sini korang klik me. Okay, klik me. Kemudian dekat tepi nama ni klik sini. Dan dia akan bawa ke paparan yang macam ini. So dia bagi tahu sini saya punya account dah platinum. So nak tengok korang punya ni, korang boleh tekan sini see all tiers. So basically bila korang start, dia akan start dengan klasik, kemudian dia pergi ke silver dan gold dan akhir sekali platinum. So macam mana nak capai platinum? Korang kena capai 4,000 spend. Korang kena spend dekat Shopee lebih kurang 4,000 ke atas. So baru korang dapat capai tier ataupun level platinum. So benefit dia memang banyak gila dekat platinum ni. Korang boleh tengok sini. Okay, yang ni dia bagi tahu sini. Platinum voucher memang banyak. Korang tengok saya dapat voucher ni, saya pun dah tak claim dah. Saya pun lupa nak claim semua. So boleh je claim. Make sure korang claim lah, sebab korang bila nak membeli barang apa-apa, korang boleh menggunakan voucher ini guys. So kalau korang kaki-kaki shopping tu, make sure korang banyakkan berbelanja di Shopee. Sebabnya korang dapat jimat banyak lagi dan korang akan dapat lagi banyak voucher. So tapi janganlah membazir. So belilah barang-barang keperluan. Macam saya ada buat bisnes-bisnes saya yang lain-lain. So saya memang beli barang-barang supplier semua dekat Shopee sahaja guys. Jadi itu saja cara untuk kita check tiers ataupun level kita di Shopee. Sekiranya korang rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Long Far dan jumpa pada next video. Assalamualaikum.